Itu bukan dia dah viral ke itu? Dia ke yang viral tu? You itu bukan ada orang dah ambil gambar video lah you buat Shopee itu. Ya ke? Itu sudah ada orang viral you dekat Facebook saya tengok. Saya pun tengok dekat TikTok ada. You buat Shopee lah. Sekarang. You warga asing tau. You tak boleh buat Shopee, salah tau. Kau tahu lah ni security management pun macam rancang. You masuk tadi ada minta lesen ke? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada masuk? Lagi-lagi dia Melayu pun tak pandai cakap macam mana. You boleh cakap Melayu lah? Tak boleh? Habis tu macam mana you buat? Dia buat. Tengok you punya ID Shopee. Ada ke apa? Tengok you punya ID Shopee boleh? Tengok boleh? Ya sudah log out. Ha? Sudah log out. Sudah log out. Oh you sudah log out. Oh you sudah pandai log out lah. Tengok. Tak ada. Saya tak ada pegang. You tunjuk saja. You sudah log out. Asal you log out? Dia. Dia log out. Tadi tak angkat call. You call itu orang. Ha. Saya tengok you you tengok saya muka. Bang, jangan sentuh dia bang. Tak ada sentuh. You tak boleh buat macam ni. You salah tau. Tahu you mau cari rezeki, tapi you salah. You tak boleh buat macam ni. Kita pun tak nak cari rezeki bro. Betul lah. Tapi itulah kita. You warga asing. You tak boleh buat Shopee. Ini Shopee untuk orang Malaysia saja mah. Faham mah? You tak faham? You boleh faham tak bahasa Melayu? Boleh? You boleh faham tak? You boleh faham bahasa Melayu tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit. You faham saya cakap? Ni. Aku rasa itu bukan ada dah ke yang viral dekat Facebook. Itu ada abang viral dekat Facebook. Bang, rasa dia boleh buat Shopee bang? Manalah abang tahu. Dia ambil daripada mana? Ambil orang